Ruangan komen di internet adalah kawasan berbahaya, tetapi selalu juga kita dengar mereka yang berpandangan bahawa huru-hara yang berlaku di bahagian komen oleh netizen hanya berlaku dalam talian. Sedangkan jika kita berjumpa secara berdepan dalam masyarakat, orang kita masih baik-baik lagi. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, jumlah aktiviti malah impak daripada aktiviti kita dalam kehidupan di talian semakin bertambah berbanding dengan suatu ketika dahulu. Dan kita semua maklum bahawa apa sahaja benda yang kita jumpa dalam talian, ia adalah hasil perbuatan manusia. Sama ada ia dilakukan secara langsung oleh kita sendiri, maknanya kita yang menaip atau menulisnya, ataupun ia generated, dihasilkan oleh alat tertentu yang kita cipta ataupun yang dicipta oleh orang lain, kemudian kita menggunakannya. Apa yang pasti, semua yang tercatat di internet, termasuklah bot sendiri, ia tidak terlepas daripada hubungannya dengan hasil kerja kita. Ia boleh menjadi dosa, ia juga boleh menjadi pahala. Semua benda yang ada dalam talian adalah perbuatan kita. Bila kita berhujah bahawa perangai kita dalam talian tak sama dengan perangai kita dalam kehidupan sebenar, kita menggambarkan seolah-olah kita hidup dalam dua alam. Hidupan dua alam. Satu di alam maya dan satu lagi di alam sebenar. Yang mana satukah sebenarnya kita? Tempoh hari saya ada kongsikan sebuah video berkenaan dengan teori ekologi Bronfenbrenner. Sahabat-sahabat boleh menonton video berkenaan yang mungkin membosankan sedikit pada link yang saya sediakan di atas. Apa yang saya jelaskan dalam video tersebut ialah kemaskini terhadap teori ekologi Bronfenbrenner ini menjelaskan di alam digital ini, kehidupan offline dan kehidupan online, kedua-duanya adalah mikrosistem yang sama, yang mempengaruhi bukan sahaja kanak-kanak, remaja, malah kita juga, kerana apa jua perkara yang berlaku di alam sebenar dan juga di alam maya diproses oleh otak yang sama, oleh diri kita yang sebenar, dan impaknya juga berkait di antara satu sama lain. Oleh demikian, perangai kita dalam talian bukan perkara kecil, malah mungkin itulah kita yang lebih banyak dicatat oleh Allah di sisinya. Bezanya alam maya dengan alam yang offline ini ialah kehidupan secara bersemuka, kita berdepan dengan insan yang kita puji atau kita keji, maka risiko untuk pujian kita dibalas dengan senyuman atau cacian kita dibalas dengan satu tumbukan ataupun penampar lebih ketara. Tetapi di alam maya, kita mungkin mempunyai perasaan yang berbeza kerana sama ada kita berlindung di sebalik anonymous persona yang kita pakai, ataupun sekarang ni orang dah tak menyorok-menyorok dah, tak semestinya menggunakan akaun palsu menunjukkan identiti yang sebenar, tetapi kerana ada skrin, kita mungkin tersangka yang orang yang kita keji, orang yang kita bully tu, kita takkan berjumpa dengan dia secara bersemuka, dan risiko ataupun akibat daripada perbuatan kita itu takkan muncul dalam realiti kehidupan kita. Lalu kita rasa lebih gagah dan lebih sembrono untuk melakukan perkara-perkara dalam talian berbanding dengan pertimbangan kita nak buat perkara yang sama dalam kehidupan di luar talian. Internet ini disebut di dalam bahasa Inggerisnya sebagai World Wide Web, WWW. Istilah ini diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada sekitar akhir 1980-an, mungkin sekitar tahun 1989, yang mana pada ketika itu WWW ataupun halaman web ini, retrospectively speaking, dilihat sebagai Internet 1.0. Dia bersifat statik, kita cuma membaca apa yang tertulis dan kita tidak berinteraksi dengan apa yang tertulis itu secara ketara. Internet digambarkan sebagai web kerana kompleksnya jaringan maklumat, data-data yang dikongsi, yang ketika itu internet ini mendatangkan rasa kagum kita semua melihatnya kerana dia benar-benar merevolusi kehidupan manusia. Kemudian WWW ini bertukar menjadi Internet 2.0, Web 2.0, yang mana 2.0 ini menjadi lebih dinamik, terutamanya dengan kemunculan media sosial. Apabila kita meningkatkan interaksi kita di dalam talian, dan apabila senario ini terjadi, kita bertukar daripada sekadar membaca secara pasif kepada lebih beraktiviti di dalamnya.
Di era inilah munculnya rumah-rumah kita dalam talian seperti di MySpace, Friendster, malah Facebook. Saya antara yang menyertai Facebook agak awal pada sekitar tahun 2007 barangkali. Akaun pertama saya di Facebook pada satu ketika dahulu. Selain daripada interaksi aktif kita melalui MIRC, ICQ, Yahoo Messenger dan yang seumpama dengannya pada zaman tersebut. Dan bila sampai kepada tahun 2025 ini, halaman web ini meningkat kepada versi 3.0 yang kadang-kadang disebut sebagai semantic web. Apabila wujudnya AI dan hal-hal yang lain, saya tak boleh nak mengulas secara mendalam kerana saya bukan ahli dalam hal ini. Apa yang pasti, ketika halaman web 1.0 dahulu, kita ini seumpama musafir yang lalu singgah baca dan meneruskan perjalanan. Tetapi apabila muncul web 2.0, kita mula bermukim. Kita buat rumah dekat Friendster, MySpace, Facebook seperti yang saya sebutkan tadi. Dan apabila sampai kepada era web 3.0, kita mengubah status daripada musafir bermukim, kini kita mula bermastautin. Kita menjadi penduduk tetap di dalam internet. Stesen kita di dalam internet ini bukan lagi stesen transit, persinggahan, bukan rumah tumpangan, tapi dah jadi rumah utama kita. Terutamanya jika kita tengok kepada generasi muda Gen Z yang ada pada hari ini, yang kehidupan mereka di dalam talian lebih mempengaruhi mereka berbanding dengan rumah yang disediakan oleh ibu bapa mereka. Malah pempengaruh mungkin lebih besar daripada pengaruh ibu bapa. Perkataan web dalam World Wide Web, WWW, yang saya sebutkan itu, dalam bahasa Inggeris perkataan yang dipakai adalah web, dan dalam bahasa Melayu perkataan yang dipakai adalah jaring ataupun jaringan. Untuk orang yang umur macam saya, mungkin masih ada lagi lah parut-parut kesan berurusan dengan jaring.my pada suatu ketika dahulu. Macam-macam cabaran yang ada. Tetapi di dalam bahasa Arab, bila kita lihat kepada web yang merujuk kepada sarang labah-labah, kita akan teringat kepada apa yang Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 41, yang mana Allah SWT menyebut dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Perumpamaan mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai wali mereka adalah seumpama labah-labah membina rumahnya, walhal rumah labah-labah itu adalah selemah-lemah rumah kalaulah mereka berakal memikirkannya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahawa internet ini adalah sarang labah-labah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tetapi dalam ayat ini Allah SWT menceritakan golongan yang perbuatan-perbuatan mereka adalah seumpama labah-labah dan rumahnya dalam bentuk yang boleh kita mengambil iktibar untuk kita renungkan. Allah sebut dalam ayat ini ada sekumpulan manusia yang mereka itu menjadikan selain daripada Allah sebagai wali mereka, awliya. Wali dalam ayat ini boleh bermaksud pelindung, boleh bermaksud teman rapat yang menjadi dampingan, yang menjadi keutamaan, yang kita paling bersama dengannya dalam keadaan senang ataupun susah. Jika kita rasa lemah, kita akan rasa kuat dengan adanya wali kita. Dan bagi golongan yang mendapat kekuatan itu daripada sumber yang selain daripada Allah, sama ada dia jatuh dalam lembah syirik ataupun tidak, seperti yang diulas secara klasiknya oleh ulama tafsir, yang pasti mereka ini diumpamakan seperti labah-labah membuat rumah. Cuba kita perhatikan tingkah laku kita dalam kehidupan online dan offline. Dalam kehidupan offline, betul, kita semayang, kita sujud dan kita buat semua itu kerana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supposedly, kerana dalam kehidupan offline kita menyembah Allah, maka perangai kita offline, perangai orang yang menyembah Allah. Jika kita nak buat baik, kita teringatkan Allah, pahalanya, syurganya, kebaikan-kebaikan yang menanti di dunia dan di akhirat, kita semangat nak buat benda baik. Dan bila kita nak buat jahat, kerana kita sembah Allah dalam dunia offline, maka mungkin kita takut nak buat jahat kerana kita takutkan Allah tentang dosa, tentang neraka, kemudaratan-kemudaratan. Perangai kita offline sesuailah dengan perangai kita sebagai orang yang menyembah Allah. Wali kita dalam kehidupan offline adalah Allah SWT. Tetapi dalam kehidupan online, siapa wali kita? Saya sebutkan di awal tadi, dalam talian kita diuji. Ujian besar kita ialah anonymity. Kita berlindung di sebalik orang tak kenal siapa kita kerana kita menggunakan persona, ataupun kerana adanya skrin, kita
kita terlupa ataupun kita menyangka yang kita takkan berdepan dengan orang yang kita caci, yang kita mengumpat, yang kita fitnah, yang kita bully itu, maka perangai kita dalam talian tak macam perangai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa saya cakap macam tu? Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW ada menyebut kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Jika Allah itu adalah wali kita, Tuhan kita, Nabi SAW ingatkan, kalau betul-betul lah Allah itu dan hari akhirat, yang kita takkan ada hubungan dengan akhirat itu kecuali kerana kita beriman dengan Allah, kita akan bercakap yang baik-baik ataupun kita akan pilih untuk diam. Tapi kenapa dalam talian sikap kita tak menunjukkan sikap yang selari dengan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Kita menghina, mencaci, meninggalkan komen-komen sarkastik dengan angkuh ego yang tidak selari dengan sikap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita tak rasa takut melakukannya, atau saya tak tahu apa yang ada dalam hati perut kita, tapi tak nampak daripada perangai kita tu perangai orang yang mempertimbangkan Allah dan hari akhirat dalam perkataan-perkataan yang disebut tu. Jadi siapa sebenarnya wali kita dalam talian? Siapakah pelindung kita dalam talian? Siapakah teman rapat kita? Siapakah yang kita akan mempertimbangkan untuk menentukan perbuatan kita yang nak buat macam ni ke macam tu ke semasa kita dalam talian? Allah ke atau selain daripada Allah Subhanahu Ta'ala? Hakikatnya kalau kita menganggap bahawa pertimbangan kita offline dengan pertimbangan kita dalam talian itu tak sama, kita kena tanya balik. Dan kita kena ingat bahawa kehidupan dalam internet, www tadi, World Wide Web, web tadi tu, kalaulah kita membayangkannya sebagai rumah labah-labah, hakikatnya sarang labah-labah itu bukan rumah. Rumah adalah tempat untuk kita berlindung. Rumah itu memberi perlindungan kepada kita. Tetapi adakah rumah labah-labah melindungi labah-labah? Tidak. Tiupan angin boleh dengan mudah memusnahkan rumah labah-labah ini tadi. Rumah labah-labah itu memang hebat, cantik, malah saintis mengkajinya dan cuba menirunya untuk mengukuhkan binaan dalam kehidupan sebenar. Berjaya ke tak berjaya, saya tak tahulah. Mungkin kena tanya arkitek yang mahir tentang hal ini. Tetapi hakikatnya sarang labah-labah itu bukan rumah. Labah-labah tidak bermukim atau bermastautin di sarangnya. Sarangnya itu adalah perangkap. Ia adalah tempat dia memangsa, mencari mangsa, tempat labah-labah cari makan. Dan kalau internet ini adalah tempat kita cari makan, bukan salah, silakan. Memang ia adalah tempat untuk kita menjana pendapatan. Tapi kalau kita rasa internet itu adalah rumah kita, adalah tempat kita bermastautin, di luar kita tak ada apa-apa aktiviti sangat, kita manusia biasa, tapi dekat internet kita somebody else, kita hebat, kita ada banyak meninggalkan legacy. Akhirat nanti bila dibuka kitab amalan kita, bahagian dosa ataupun bahagian pahala, catatan banyak merujuk kepada aktiviti online berbanding dengan aktiviti offline. Maka kita kena sedar bahawa dunia yang kita bina dalam talian ini, anonymousnya dia ke, VPN yang kita ada ke apa ke, semua benda itu tidak ada apa-apa nilai perlindungan. Apatah lagi jika kita fikirkan ia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Allah nampak, semua tercatat, jadi dosa ataupun jadi pahala. Takutnya ialah sudahlah kita banyak buat kerja dalam talian, maka amalan-amalan kita catatannya lagi banyak berasaskan kepada aktiviti kita secara online. Offline tu tak banyak mana amal kebajikan, tiba-tiba yang di online pula, online itulah yang menjadikan kita golongan yang muflis. Siapa golongan yang muflis ini? Rasulullah SAW pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu semua siapakah yang dikatakan orang yang muflis? Sahabat-sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina, orang yang muflis daripada kalangan kita ni, man la dirhama lahu wala mata, orang yang tak ada duit dan tak ada harta benda. Faqal, lalu Nabi SAW menjawab, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umat aku, man ya'ti yaumal qiyamah, sebenarnya adalah merujuk kepada orang yang di akhirat nanti dia datang menghadap Allah SWT bi salatin wa siyamin, bersama dengan solatnya, bersama dengan puasanya, wa zakatin, dan juga dengan zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadha, sedangkan dia datang kepada Allah SWT juga dalam keadaan dia duk maki ni, wa qadhafa hadha, dan dia memfitnah, menuduh orang ni, wa akala mal hadha, dan makan harta orang ni, wa safaka dama hadha, dan menumpahkan darah ni,
wa daraba hadha, dan memukul yang ni, wa yu'ta hadha min hasanatihi. Oleh demikian, yang jadi mangsa kepada perbuatan-perbuatan dia ni tadi, Allah ambil kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang semayang, yang puasa, yang bagi zakat tadi ni, bagi pada orang yang dianiaya tadi. Wa hadha min hasanatihi, dan dia menjadi kebaikan untuk si mangsa. Fa in faniyat hasanatuhu, dan dengan keadaan ini tadi, habislah segala kebaikannya. Qabla an yuqda ma alaih, sebelum dia dapat apa-apa manfaat daripada kebaikan pahala amal ibadah yang dilakukan tadi. Dan tak cukup dengan itu, ukhidha min khatayahum, diambil pula kejahatan, dosa-dosa oleh mangsa ni tadi yang dia lakukan dalam kehidupan dia, orang yang kita duk maki hama aniaya tadi, faturihat alaih, dan dilemparkan ke atasnya. Kita duk caci maki, kamu ni apalah perangai macam ni, pakai tudung tak betul, bawa lah bertaubat, dah tu bangka macam ni pun tak sedar diri. Kerana kita fikir orang tu tak sempurna macam kita, benda yang dia buat tu dosa-dosa yang dibuat oleh orang tu Allah ambil campak ke atas kita. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan ke atas pencaci pemaki, walaupun orang ni semayang, puasa, keluarkan zakat. Thumma turiha finnar, dan akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT. Wal'iyazabillah. Inilah orang yang muflis. Maka kalau kita tak jaga perangai kita dalam talian, yang kita duk semayang, puasa, zakat, berulang-ulang pergi ke Mekah, mengerjakan umrah, mengerjakan haji, buat amal kebajikan, tapi dalam talian kita berhujah dengan perangai kita yang lain-lain. Dalam talian ini kita adalah hamba Allah SWT juga. Dosa, pahala jalan. Tiba-tiba kita menghadap Allah di akhirat menjadi orang muflis. Janganlah tertipu dengan fata morgana, rumah mastautin ataupun mukim yang kita bina dalam talian untuk kita berasa kita ada satu kehidupan alternatif dibandingkan dengan kehidupan soleh, kehidupan baik kita semasa berdepan, face to face, secara offline, kerana khawatir ia boleh menjadi punca kita balik kepada Allah Ta'ala menghadap dalam keadaan muflis.